Xiaomi baru saja release the new Android box iaitu Xiaomi Mi Box S third generation. Mostly ciri-ciri dia lebih kurang dengan Mi Box S second generation. Tapi ada beberapa lah yang ada tambahan daripada Mi Box S generation. Dia improvekan dengan lagi baik. Dalam yang third generation ni dia ada 4K UHD display. Lebih jadi image quality yang lagi detail, lagi cantik, lagi crisp. Lengkap dengan Dolby Atmos, TTSX Premium Cinematic Audio. So bila korang pasang tu, korang boleh dengar, tengok movie dengan lagi jelas, dengan lagi sedap. Lepas tu tambahan pula dengan 64-bit processor dengan quad-core A55 CPU dengan maximum clock speed 2.5 GHz dengan RAM yang lagi besar. So, compare dengan yang Mi Box S second generation ni, Mi Box yang third generation ni ada 25% GPU performance dia lagi tambah 130%. Juga dia ada large memory iaitu dengan RAM 2GB serta dengan storage 32GB. So, ini adalah paling besar dalam Android box yang Xiaomi dah keluarkan sebelum ni. Bukan tu je, dia lengkap dengan Wi-Fi 6 connection. So Wi-Fi 6 ni adalah paling latest lah dalam connection Wi-Fi. Third generation ni dia gunakan juga Google TV sebagai running OS dia. Google TV ni adalah lagi lengkap lah daripada OS yang sebelum ni. Yang ni sama juga dengan Mi Box S second generation. Dia pakai Google TV juga. So secara overall, Mi Box S third generation ni adalah paling padu lah berbanding Android box yang dia dah keluarkan sebelum ni. Kalau anda tak tahu kat mana nak cari yang latest Mi Box S third generation ni kan, korang boleh tekan kat saya punya bio and korang search nama dia.